Seorang pendakwa raya musnahkan hidup lelaki ini dengan tuduhan palsu. Tapi apa yang jadi lepas tu memang cukup puas hati. Tahun 1991, nama dia Isaac Jr. Dia dituduh sebagai drug kingpin, kononnya ketua sindiket dadah. Tuduhan berat tapi semuanya bohong. Isaac tak tunduk dalam penjara. Dia belajar undang-undang sendiri. Hari-hari dia duduk kat perpustakaan, baca fail kes dia sampai lusuh, cari setiap kesilapan, setiap helah yang digunakan untuk jatuhkan dia. Dengan ilmu tu, Isaac bantu lebih 29 banduan lain yang kena hukuman secara tak adil. Dia tolong semua orang dulu sambil diam-diam siapkan jalan kebebasan dia sendiri. Tahun 1996, benda yang dia cari selama bertahun-tahun akhirnya terbongkar. Pendakwa raya yang jatuhkan dia, Nicholas Bizel Jr., rupa-rupanya korup. Laporan palsu, bukti direka, saksi dipaksa, dan selepas kebenaran keluar, hidup Bizel jatuh menjunam hingga dia ambil keputusan paling gelap dalam hidupnya. Isaac bebas, dia sambung belajar undang-undang, ambil lesen, dan akhirnya dalam satu ironi yang sangat indah, dia berdiri sebagai peguam di mahkamah yang sama di mana hidupnya pernah dihancurkan. Moral of the story, jangan aniaya orang, nanti kita yang teraniaya.